Saya ada satu lagi. Jadi memandang Helmi. Alhamdulillah tahun ini sambutan yang begitu memerangsangkan daripada tahun-tahun sebelum. Contohnya tahun lepas kita penyertaan ada 10,000, tahun ini melebihi 20,000 penyertaan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada yang berhormat Datuk ini yang telah mencetuskan idea larian budaya ini, dan kita mengalu-alukan di peringkat drone ataupun jamrut sekiranya ada program-program sedemikian boleh mengutarakan kepada kerajaan negeri, kita angkat menjadi satu program pelancongan Kerajaan Negeri Melaka. Program ini bukan memberi impak kepada yang menyertai, tetapi memberi impak kepada masyarakat di sekitar Negeri Melaka ini, kerana ini adalah salah satu kepentingan ekonomi masyarakat setempat. Itu sebabnya saya mencadangkan kita naikkan peruntukan untuk tahun depan. Kita peruntukan lebih ini, kita yakin yang berhormat Datuk Helmi boleh buat penambahan acara-acara sampingan dalam larian budaya ini untuk tahun 2026 sebelum tahun Melaka 2.0.